Hei, Phantom Foxy, kau kena tangkap tu. Kita kan kena main bola baling. Ya, aku tangkap. Kenapa kita kena main bola baling dengan haiwan saya? Sebab bentuk dia sama macam bola. Nah, iya. Okey. Hiya. Apa tekuat ni? Phantom Foxy. Phantom Foxy, awak tak apa-apa? Ya, saya tak apa-apa. Betul ke awak tak apa-apa? Kami memang tak apa-apa. Ya ke? Ya, jadi kita balik. What the? Kaki kau patah. Aduh, sakit tu Freddy, sakit. Sikit lagi. Macam mana Phantom Foxy tu boleh patah kaki? Nantilah saya cerita. Tu dah. Banyak masalah lah. Kau ni banyak masalah lah. Dari episod 1 hingga episod ni. Korang yang belum subscribe dulu. Okey. Macam tu. Kau buat apa? Kau jaga aku kena rasuk dia mas. Ya, aku tahu. Jadi aku nak hancurkan. Nantilah dulu. Korang berdua kena jaga. Aku nak pergi tandas sekejap. Okey. Baiklah. Phantom Foxy, apa yang kau nak masa kaki kau sakit? Saya tak tahu lah. Alah, dia mestilah makan. Saya asyik tengok kalau orang patah kaki mesti dia jadi malas. Mana ada, aku rajin lah. Ya ke? Ya. Alah, bohong. Yes, jangan macam tu. Alah. Apa bisik-bisik ni? Apa bisik-bisik ni? Aku tertinggalan ke? Aku benar ni mas. Apa ni? Diamlah. Allah. Tapi aku tak terasa lapar lah. Tak apa, kau baik dengan saya, jadi saya akan bawa awak makanan. Terima kasih no, sama-sama. Apa kau nak? Kosong semua ya? Sekejap aku ambil ubat. Phantom Foxy, nah ni makanan. Makanan? Ni ke makanan? Makanan sekarang memang macam tu. Okey, saya makan. Ya, habis pun. Memang habis. Ni ubat semua. Minum. Okey. Okey. Saya nak pergi keluar sekejap. Tapi aku boleh jaga diri sendiri. Nah, kau tak payah risau. Kau jaga Phantom Foxy tu. Semua memang salah saya. Yelah. Makanan lagi. Aku nak ada review. Okey. Kau tengok. Ni lah. Yang rekod kita lah. Kau batuk ke? Jangan risau. Kau ada ubat. Wah. Dah berkesan. Ya ke? Sorry.
Aku rasa aku kena cari di setting lain. Pasti aku minta tolong untuk fusionkan aku biar aku jadi lebih kuat. Siapa yang ketawa tu? Alamak. Siapa tu? Mesti Optimus ni Optimus! Apa? Kau mesti ketawa tu? Kau mesti yang ketawa tadi kan? Mana tu? Kau salah tengok lah tu. Ayolah. Senang betul nak tipu dia. Tidur lah. Okey, tidur time. 5 minggu kemudian. Aku rasa kaki dah okey je. Ya ke? Cuba kau test berdiri. Weh, aku dah boleh berdiri lah. Bersyukur. Yeay. Baguslah kalau kaki kau tu dah okey. Terima kasih sahabat kau. Sama-sama. Kejap. Mana ke jumper?